Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Part yang paling susah untuk kita keluarkan adalah part yang ini. Ini segala-gala isi dia. Ini adalah sebiji robotik potong CV ya. Flash pump ni dia dah koyak. Jadi ni saya tukar kit flash pump, tukar baru. Tukar baru. Part ni yang paling susah. Dekat dalam ni. Jadi ni saya dah cuci bersih ya. Saya nak keluarkan dia punya o-ring tu. Tolong saya pakai ni. Rin, thank you Rin. Bok ni saya makaikan untuk dia keluarkan. Jadi kenapa saya gunakan bok ni? Untuk mengelakkan kerosakan daripada piston silinder. Jadi dia rosak sikit je, tapi dia tak berapa sangat. So ini tempat kesan saya gepik dia. Okay. Yang mana nak servis robotik ke flash pump boleh PM saya berapa harga servis robotik sebiji pun boleh. Okay, saya dari Shah Alam, tapi saya all in saja minyak robotik ni. Itu saja perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa DM. Terima kasih.